malam. Bukan dipunggung rindukan bulan, tapi hatiku keresahan. Bukan ku menjanji bulan bintang, seandainya menjadi milikku. Apa kabar orang Seremban? Ku takut tak terbawa dek badan. Akhirnya apa guys? Akhirnya kan kecundang. Marilah berhibur, lawak heboh musika, lupakan segala rasa gundah gulana. Marilah berhibur, lawak heboh musika, lupakan segala rasa gundah gulana. Marilah berhibur, lawak heboh musika, lupakan segala rasa gundah gulana. Marilah berhibur, lawak heboh musika, lupakan segala rasa gundah gulana. Wow! Wow! Apa khabar orang Seremban? Woo! Oi, ini boleh beat Batu Pahat ni. Alhamdulillah. Ramai pada malam ini. Awalnya kita agak risau. Betul. Kan? Tapi Alhamdulillah orang Seremban ni orang kata memang havoc lah. Betul. Daripada siang dah kita perhati. Memang penuh kawasan havoc ni, orang Seremban memang jenis supportif. Betul. Pernah sampai Seremban? Pernah. Saya pernah tinggal dekat sini. Kat mana? Saya pernah tinggal dekat Mantau. Apa? Ada ke Mantau? Ada. Saya pernah tinggal dekat Taman Mantau Seri Limawan. Betul ke dia ni? Tak tahu dia ni. Ya je. Betul ke? Betul. Muka macam skincan je. Ya ke? Kau ni. Muka kudat atau Okey, baiklah. Kepada orang-orang Seremban, Ya. Alhamdulillah setiap tempat yang kami hadir, Betul. Kita akan bersama dengan penonton-penonton yang bertuah. betul. Seperti mana di Batu Pahat, Batu Pahat, di sini juga Melaka. Melaka. Sebelum tu kita ke mana lagi Ada Shah Alam. Boraklah dengan aku. Aku pun. Lepas tu kat Bukit Jalil. Bukit Jalil lagi. Banyak lagi tempat kita pergi. Banyak tempat Banyak best. kita pergi. Alhamdulillah lah. Okey, tak apa. Biarlah kau mana. Okey. Alah. Biar. Biar. Tapi kan. Cepatlah. Aku nak kerja sama-sama. Tolonglah. Jangan lupa juga. Kita tengah live tau. Ya, kita tengah live. Yeah. Orang-orang semua viewers. Jangan lupa untuk like and share guys ya. Yeah. Alright. Kalau ada gift, bagilah sikit. Abang akak hati-hati jangan dekat dengan abang ni. Tinggi duduknya tu. Bahaya, takut. Okey. Ya. Jadi kita akan ada sketsa. Betul. Dan sebelum kita nak ke sketsa itu, kita seperti yang kita katakanlah, Yap. kita nak bawakan orang-orang Seremban. Sebab dengar cerita, orang Seremban pun berbakat juga. Betul. Betul. Sebab setiap lokasi kita akan bawa guest artis bersama untuk bermain sketsa 1 jam dengan kita. Siapakah guest artis? Orang Seremban memang beruntung sebab ini penyanyi paling legend. Yes. Dia akan bersama dengan kita malam ini. Ya, betul. Dan juga Ini yang jerit-jerit confirm bukan Seremban. Okey? Dan juga lebih kepada muka KL. Dan juga macam lokasi-lokasi yang lain di Melaka, di Batu Pahat, di Seremban juga kita akan libatkan 2 penonton yang akan turut sama bersketsa bersama dengan kita di atas pentas malam ini. Yes. Betul. Anda akan berpeluang. Nak pergi mana? Nak pergi mana? Ada tempat kosong, duduklah dulu. Basah. Buka hati aku lah. Okey, dah. Okey. Okey. Anda akan berpeluang untuk memenangi ataupun mendapatkanlah barangan eksklusif daripada Havoc. Ya. Ada t-shirt, ada macam-macam lah barang-barang Macam-macam peluang dia, korang akan berada bersama kami di atas pentas. Kita akan pilih 2 orang sahaja daripada penonton Havoc Seremban malam ini. Mereka yang dapat peluang ni akan dapat hadiah eksklusif daripada Havoc dan juga peluang menjadi artis selama 1 hari dengan cukup riak. Jadi artis 1 hari. Mana pernah dibuat kak? Betul tak? Orang Seremban? Orang Sabah? Orang Sabah? Kenapa? Sedara kau kah? Orang KL. Okey, baik. Sabah. Jadi, kita tak nak turun. Kita tahu orang-orang Seremban tadi belum ni pun diorang dah ada yang angkat tangan. Betul. So, kita nak yang volunteer. Tapi, lelaki sahaja. Lelaki sahaja. Kenapa kau takut perempuan? Menjaga batas. Ya. Takutlah tu. Kita akan kira dulu kan. Okey. Kita kira. Apa kira? Kita kira 3, 2. Diam kau botak. Kita kira
Kita kira 3, 2, 1. Okey. Baru korang angkat tangan Kita Boleh, kira 3, 2, 1 baru angkat Angkat tangan. tangan tau ah. Ha. Tim kami akan pilih 2 orang saja untuk naik di atas pentas sekarang. Jadi, sebelum kita pilih, Yap. nak minta abang-abang, akak-akak kita nampak tau dekat belakang ramai Alhamdulillah. ramai Ramai, berdiri. kesian korang Ah. tu. Tapi kat depan ni ada banyak lagi kerusi. Akak-akak penuh- abang boleh penuhkan. duduk. Itu pun boleh penuhkan. Penuhkan kerusi-kerusi di Ini hadapan. nanti kena banyak senyum tau sebab masuk dekat kita punya YouTube. Masuk. Nanti akan masuk di YouTube. Ini pun kita tengah live di TikTok juga. Betul. Penuhkan kerusi-kerusi di hadapan. Tapi Okey, sekarang silakan. kita nak mulakan dengan sesi pemilihan Mari kita tengok uji penonton bakat. sebagai pelakon kita pada malam ini. Tengok. Kena angkat tangan dalam kiraan 3, 2, 1. Jauhnya bang, abang angkat tangan dekat sana bang. Tak nampak bang. Siapa dia? Tanah. Siapa lagi? Mana? Oh, banyak. anak dia yang suruh. Dialah. Tak, kenapa perempuan yang banyak angkat tangan? Oh. Kita kena pakai lelaki. Dek, Adik, anak siapa hilang? adik. Dek. Ya astagfirullahaladzim. Adik. Terbalik adik tu. Aduh. Okey. Okey, borong semua. Okey. Ada buat dia ada buat lagak ngeri ke? Ha. Ke dia dah start berlakon kat sini? Ha. Hati-hati dek Ha. Terkejut saya tadi. Ui, terbalik adik tu. Acik dah nampak dia jatuh kenapa tak tolong? Adik tu demam panas kot. Bukan. Kesian dia. Dia meniaga Ya. tu. Tapi aku tanya tadi kenapa dia gitu. Ya ke? Kenapa? Tak tahulah. Okey, Tak. dah dapat dah satu orang. Aku tengok anak dia bersungguh-sungguh suruh bapak dia naik. Okey, bagi. Mari, aku nak anak kau yang naik. Mari. Tak. Bapak dia sini. Bapak dia, Bapak bapak dia abang. naik. Sini. Abang, marilah bang. Marilah. Sini bang. Mari, Pak. Ya, tepuk tangan untuk abang ni. Seorang lagi? Seorang lagi. Bang, ambil Seorang dulu lagi. mic tu bang. Ambil. Wah, happy ah. Okey. Abang dulu. Okey, abang dulu. Abang di Okey. sini dulu, baik, Abang baik. dulu. Seorang lagi. Seorang Seorang lagi. Okay, seorang lagi. 3, 2, 1. Tu baju kuning tu. Dia tidak angkat tangan. Tapi aku nampak macam daripada jauh. Comel dia. Negeri 9. Memang Negeri Sembilan. ngam-ngam. Baju pula Negeri Sembilan. Wakil Ya. Ya. Ingat, awak bawa nama Seremban tu. Mari. Ya. Mai sini bang. Mari bang. Cici comelnya dia. Macam member kita lah, Man. Macam Man, mana? macam mana Man? Ha? Mari bang naik. Bang. Sila bang. Bang, kita orang suruh naik macam nak pukul orang je ni. Itulah risau pula. Lek bang. Jom kita perkenalan dulu. Okay, kenalkan. Jom kita perkenalan dulu. Sikit, bang. Sila. Bang. Oh, saudara kah? Ui, Empuk badan dia. macam ziarah hari raya. Okey. Okey bang, kenalkan nama bang. Nama? Muhammad Nasaruddin. Nasarudin. Okey, malam Nasaruddin. ini abang kena ada nama glamour. Okey, Ah. apa nama glamour abang malam ni? Kalau jadi artis. Joker. Apa dia? Joker. Joker? 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 Cuba macam mana buat senyum Joker. Joker? Bukan. Habis tu? Senyum Joker. Cuba. Oi. Macam Didi and Friend je. Joker? Joker, Wim. Joker kan? Okey, abang. Ikut lah. Abang nama apa? Mic abang. Ah, mic. Bang. Okey bang, cakap dekat sini. Jangan. Okey. Tak Okey, bang. on. Tak on bang. Okey. okey, Nama bang? Nama bang? Nama saya Khairul Khairul. Dari? dari Seremban. Seremban. Dua-dua orang Seremban dah ni. Okey. Nama glamour? Abang Kai lah. Hah? Kai. Kan? Kai. 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 Okey. Kai. Joker dan juga Kai. Okey. Kai. Baik, sebelum kami pilih korang berdua untuk bersama dengan kami 1 jam sketsa malam ini dengan guest artis kita, kita akan jalankan sesi uji bakat dulu malam. Betul. Bakat. Okey? Okey. So, uji bakat dia senang je. Senang aja. Korang kena lakonkan balik situasi yang kami lakonkan sebiji, kemudian siapa yang menang akan dipilih oleh penonton sendiri, hasil sorakan mereka. Okey? Alright, jadi boleh kita mulakan? Okey, kita ada pelakon, so korang berdua lah akan melakonkan. Saya Boleh, sebagai director. Okey. Okey, tengok Contoh tau. dia macam ni je. Ah, Okey, situasi dia. Situasi dia. Situasinya, okey, kita kan dah nak puasa kan? Dah nak masuk bulan Ramadan. So, seorang anak yang derhaka, lama... Asal derhaka kau tengok aku. Yelah, contoh. Sesuai. Okey. Kenapa kau marah adik tu? Tak ada. Saya jadi bapak lah, bapak. Awak sebagai bapak, Dia Tun M. bapak yang tunggu anak lama tak balik, tahun ni baru nak balik puasa dengan bapak. Okey. Kau lama tak balik tau. Derhaka lah kau. aja. Lama tak balik kudat, akan nak berlakon ke? Orang kampung ke? Ya, ramai Ramai orang kampung Sabah, sini. ramai orang Sabah Ha. Oh, ada fan club rupanya kau Kau ni. Okey, ready? Okey. Abang, dulu tengok Bapak, Kai. bapak. Abang. Asal korang borak, ada suruh ke borak?
Tengok contoh. Kenapa kau marah? Tak, diorang naik pentas dua kita. Okay, ready? Ready? Camera ready? Okay. 3, 2, 1, and action! Pada tahun 1995, Alamak. bapa saya dah lama anak saya tak beli. Nak dekat raya dari mana anak saya? Mana anak tak Tak, beli tuk, balik? tuk, tak, tuk, tuk, tuk. Siapa dia tahu? Assalamualaikum, Pak. Cari. Awak baru sekarang nak beli. Dah lama dah. Saya tak ada duit. Yang ada pun duit gaji saya. Pak, Ha? maafkan Along, Pak. Along selama ni biarkan Bapak dekat rumah-rumah orang tua ni, Pak. Along janji lepas ni. Along tak akan tinggal Bapak kan? Ay, berminyaknya muka. Allah. Pak, 5 tahun tak balik, Syarif. tahun ni kita jangan puasa sama-sama ya. Jangan puasa pula. Kita puasa sama-sama. Ini kena puasa sama dengan bapa. Kita akan puasa sama-sama ya, Pak. Betul ya ke? Ya, Pak. Betul ni? Betul, Pak. Alhamdulillah, nak. Allah busuknya. Okey, Pak. Lebih kurang begitulah ya, Pak. And macam cut! Lebih kurang begitu. Macam Okay. tu cerita dia. Begitu Okey. Jadi sekarang Joker dan juga Abang Kai. Okey, Boleh Abang memilih Kai. siapa bapak, siapa anak. Ni bapak lah. Cakap pakai mic, bang. Saya bapak. Cakap abang bapak. Okey. Bapak. Abang? Saya sebagai anak. Sebagai anak. Okey. Okey anak. Okey, abang duduk dulu. Abang Joker Abang Okey. okey. Okey, abang nak Ingat, start dari situ boleh? Bapaknya, abang bapaknya kena- perasaan. Abang kena feel betul-betul. Feel macam drama TV Ayah, pukul 7. sedih. Sedih, Bang? ha? Anak Sedih, tak bang? balik banyak tahun dah. Sedih. Tua menanti kepulangan anak. Baik Stand by bang. 3, 2, 1 and action. Dan dah lama nunggu ayah anak dia balik. Kejap, kat. Apa tu? Cakap apa tu? Ayah, mama, ayah. Orang tak faham tu. Tahu. Tapi kena suruh nangis. Bukan macam mengejek. Ya. Abang, sekarang abang tengah tak rasa nak marah kan? Marah tak? Okey. Itulah bang. Okey. Okey. Ikutlah. Nak cakap pasal Nurul pun boleh tak ada mahal. Okey, bang. Okey, ready, bang? Okey bang, gimana dia? Sedih bang. Sedih, bang. Sedih. Come on bang. Okey bang. Ni nak Okey. gigit jadi. Okey. 3, 2, 1 and action. Dan dah lama tunggu. Mana anak dia tak boleh balik? Aduh. Mana Asal apalah. Ketak. pintu dia tak ada dinding ke tak bunyi pintu dia? Assalamualaikum, Pak. Bawa kau nak balik. Saya teringatkan ayah. Alah, baru nak ingat ayah. Dah lama kau di 5 tahun, 6 tahun kau tak balik. Itu yang saya datang balik kampung jumpa ayah. Itulah kau. Anak dia macam tak menyesal dia. Lepas tu tak salam bapak dia pun. Salam. Dah tak reti salam dia dah. Kurang ajar anak dia ni. Pak, saya minta maaf, Pak. Tak apa. Dah Tak berapa lama saya tak balik. apa anak dah 5 tahun tak balik. Tak apa. Tak apa macam tu je dia maafkan anak dia. Pak, saya tahun ni saya nak balik ke bapak. Bapak, maafkan saya, Pak. Saya nak balik beraya dengan bapak. Cium tangan. Tahun ni, Bapak. Cuci tangan. Oi. Okey. Okey. Itu dia. Itu Tepukan dia. untuk mereka berdua. Lakonan yang mantap. Lakonan yang mantap. Ini kalau drama jam 7 petang, aku tutup TV. Sila ke depan. Abang Joker dan juga Abang Kai. Itulah dia drama daripada Tapika Kemas. Yang pun dipertontonkan kepada anda. Dan kita akan memilih siapakah juara untuk yang akan bersama dengan kita pada malam ini. Yeah. Okey? Kalau anda rasa... Apa nama? Kai. Abang Kai. Abang Kai patut menang. Jerit hey! Ada Chan. Ada Chan? Dah pakai baju Negeri Sembilan. Takkanlah tak ada nyokong kan? Ya, betul. Kalau rasa Joker patut menang. Jerit hey! Oh, ramai kau bawa ni saudara mara. Ramai Pemenang, yang sampai belakang. pemenang Akademi Fantasia. Bukan jatuh tu. kepada Joker! Ya. Joker akan bersama kita pada malam ini. Tapi, memandangkan lakonan tadi sangat menyentuh hati kami. Ya. Kita nak dua-dua ini akan berada bersama dengan kita di atas pentas. Yeah! Okay? So,
Kami akan turun untuk bersiap sekejap Yap, dan kita akan kembali selepas ini yap. dengan sketsa yang akan kita lakonkan. Ya, kepada yang baru sampai penuh-penuhkan semua Ramai, kerusi. makin ramai, alhamdulillah. Ada kerusi lagi di ujung Ada sana. lagi? Penuh-penuhkan kerusi. Ini pun dah almost nak penuh. Yap, sementara kami siap, kita jemput hos kita. Kita persilakan Talam dan juga Epon. Ya. Kita jumpa sebentar lagi. Assalamualaikum, apa khabar? Kau sihat kau? Ui, Datuk Atan ke? Ya kot. Datuk Atan datang pun nak audition juga? Dan tengok kat Soromban ni macam apa happening je. Dan pun nak cubalah. Betul ke? Kau pernah sampai Soromban? Pernah. Mana? Saya tinggal dulu dekat Batu Kiki. Kat mana tu? Tu Batu Kiki Jambatan Bosi, gulai udang makan di Melaka. Salah tu. Habis tu? Salah. Macam mana tadi lupa dah. Lupa. Alamak dia ni lupa pula. Okey. Wah, suka kau. Ah, Apa? Kau nak cakap apa? tak ada apa lah. Borak je lah. Suruh kita borak berdua. Tapi suara dia dengar Dengar. Dengar? Dengar. Siapa ni? Dan ni goyang jugalah. Sebab Dan nombor 001. Dah macam nombor penjara. Dan tengok kan. Sekejap lagi siapa yang juri ni? Tak tahu. Tu ada juri tu. Assalamualaikum. Oh, kalau juri situ, Waalaikumsalam. jom kita bawa kerusi sana. Kita buat kulisan. Tak nampak dia. Kita buat kursi ya. Sini. Okey. So, dah boleh ke juri? Dah boleh ke? Kita tunggu kejap. Tunggu kejap. Okey, kita boleh mula dah. Wah, kejapnya. Tunggu kejap. Dah boleh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Siapa nama ni? Nama? Ah. Tan. Tat. Tan. Bukan Ya. Tat. Tan. Oh, Tat. Daripada mana ni? Dan daripada itu Taman Seri Putra. Seri Putra. Datang ni apa uji bakat lah. Uji bakat takkan nak betul kereta. Okey. Kau pun juri kan? Ya, ya. Dan nak nyanyi ya? Okey. Apa bakat yang ada yang boleh nyanyi? Boleh nyanyi. Okey, teruskan lagu apa? Okey. Boleh Boleh. Ku genggam angin semalam, ku simpan jadi nyanyian. Ku belum bayangi tapi menjadi kamu. Mimpiku. Okey. Macam mana? Saya tengok awak punya cara tu dah ada. Suara ada. Alamak, Mat. Dia punya tu tak sampai lah. Uish. Apa yang tak sampai? Kau goyak kat Dan. Itu juri jangan buat aja. Itu juri jangan buat aja. Dan juri. Dik. Tak apalah. Nampak penat tu bangun. Duduk je. Nak bangun sini pun dah ambil 20 saat. Apa dia? Dia punya feel tu tak ada. Tak sampai lagi ni. Dia punya sikit lagi dia. Aku dah kata dengan kau jangan pilih dia. Tak apa. Tak apa. Duduk dulu. Kita tengok yang seterusnya. Pak Atan. Bukan Pak Atan. Pak Atan Didi and Friend. Tok Atan. Tok Atan. Tok Atan nyanyi tadi, apa tu macam sama dengan ada satu legend tu. Jadi tak boleh meniru. Dia nak originality. Originality. Okeylah, tak apalah. Dan duduklah. Assalamualaikum juri. Waalaikumsalam. Nama saya Badak. Bayak. Nama saya Badak. Badak. Saya dari Sabah. Sabah. Badak jantan ke betina? Tak. Banyak pula dia tanyanya ni. Okey, tak apa. Nak nyanyi lagu apa? Saya nak nyanyi lagu Sabah. Sabah. Lagu Sabah. Okey, Betul. teruskan. Dengar ya. Mamona Pogi. Kenapa? Kenapa? Betul ke? Betul ke Sabah? Betul lah betul. Pelik lah bunyinya. Kau. Sekali lagi ya. Dengar Tadi buat betul-betul Mamona Pogi Nunun no pokaraja asal podo halal omoyong di osonong. Apa makna itu? Hah? Apa maksudnya itu?
Kalau tiada kerja, baik duduk dekat rumah temenung. Okey. Itu tadi lagu mencarut ke? Bukan, mana ada mencarut? Oh, bukan eh? Bukan. Okey. Macam mana juri? Saya tengok suara ada. Tapi sama jugalah. Sama juga? Sama jugalah. Kita tak sampai juga. Tak sampai juga? Dia cakap orang tak sampai, kau lah yang nyanyi. Tak lepas lah. Oh, balik basking ke? Nak pergi mana? Belum lagi dipanggil. Belum. Sabar. Belum. Belum dipanggil. Tak ada. Duduk dulu. Ay. Dah boleh Okey, kita peserta seterusnya. Okey bang. Oh, yo. Yo. Ini mesti main rugby kan? Yo. Siapa nama? Hah? Nama siapa? Nasaruddin. Nasaruddin. Panggil Asal di doktor. mana ni? Jangan membelakang. Asal boleh. Asal boleh. Wah. Dia terai, asal boleh. Punyalah gagah. Cakap, dari pasal sini. Yeah. Okey. Okey. Okey, lagu, teruskan. Paatan ada. Sabar. Belum. Muzik tak masuk. Boleh. Muzik belum masuk. Jangan sampai aku pun jadi juri. Sabar. Dia nak nyanyi kan. Ni. Ayo. Paatan ada. Sama dia itu. E-I-F-O. Kau nyanyi lagu apa? Gurindam. Dan Donga tadi macam muzik rock. Mula-mula dengan paatan ada kucing. Nanti saya betulkan lagu tu tadi. Okey. Sekali lagi lagu tu sekali lagi. Dengar Hamis ya. Debu-debu melayang. Gelap menjambar malam. Siapa yang bagi kau keyakinan datang audition ya? Tak apalah. Juri, komen juri. Juri komen. Juri komen. Ini yang... Okey. Ini saya betul. Ini baru betul. Suara dia sampai yang kita cari. Engkau tahan. Yang ni betul, kau tahan. Apa? Sabar. Yang ada debu melayang. Yang ini betul. Saya juri. Saya juri. Kau dengar? Saya juri kata dia. Habis tu yang dia pilih ni. Yang dia pilih jangan Leo sangat. Sini. Awak bila membelakang kami tak nampak audiens. Main pentas. Sini. Maksudnya kalau nak belakang kena lalu macam ni. Dia macam ni. Jangan pusing macam ni. Okey. Jadi juri. Jadi juri. Okey, duduk di situ. Jadi jadi juri. Okey, saya tengok dia punya cara tu ada. Pembawakan lagu tu cantik. kau gelak apa? Tak ada, dia tajuk ya. Ini yang kita cari. Tak Betul apa. tak? Tak apa. Tapi nak tanyalah. Kita ni tak nampak audiens. Tapi nak tanya. Takkan kita audition selalu ramai kan? Itulah. Tapi kenapa kita bertiga je? Kau tak berani kot ramai-ramai ni. Ya ke? Tahu lah pagi satu kampung. Apa dia? Pagi Apa dia? satu kampung ke? Kau cakap sekali lagi. Paatan. Kenapa rasa seram? Seram lah. Masa nak kubur Kenapa dia ni? tu. Takut pula aku. Dia nak pergi mana ni? Apa ni? Assalamualaikum, Allah sayang semua. Assalamualaikum. Hari ni Ustaz buat kek mois. Hari ni Ustaz nak jual kat Havoc last ada 2 biji je. Mudah-mudahan Allah sayang semua. Sebab apa hari ni Ustaz nak jual 2 biji je, RM5 je Allah sayang semua. Assalamualaikum. Alah Kak Azhar jual kek mois juga. Havoc tak sayang Ustaz, tapi tak apa. Tapi Allah sayang Havoc semua. Terima kasih baik-baik. Terima kasih semua. Ada orang. Ustaz. Ustaz dah review. Dua orang, satu seladang. Bukan. Bukan. Ini pun yang datang audition. Datang audition. Macam mana Ustaz boleh dekat sini? Ustaz, saya jalan-jalan, Ustaz tengok. Seronok-seronok Ustaz datang lah. Ustaz dah datang audition juga ke? Ustaz datang audition. Habis Ustaz. Kau pula pandai-pandai cakap dah habis Ustaz. Sini je. Sini je, adik. Ustaz panggil tu. Assalamualaikum. Salam. Jarang orang menyambut bila Ustaz bercakap. Duduk balik lah. Ustaz, tapi
Takkan Ustaz boleh datang audition ni kena macam kami lah. Yang rocker-rocker, Ustaz boleh ke? Adik datang audition juga ke? Kenapa Ustaz? Ni kan audition nasyid. Saya penyanyi nasyid? Penyanyi nasyid. Asal kita tak tahu? Aku punya lah. Dabo Malayang. Oh, adik nyanyi lagu rock. Ustaz pun jiwa rock juga. Boleh ke lagu rock Ustaz? Boleh ke Ustaz? Ustaz payung sikit lah lagu audition Ustaz. Boleh. Sikit lah. Lagu sikit lah. Boleh ke lagu rock ni? Dia ni tak tahu. Masihkah engkau termangu di dalam pepohon itu ketika hujan meruntui danau yang terpisah? Tidak pernah engkau menghidup malu. Ustaz. Kenapa? Ustaz, kenapa Ustaz? Kenapa? Ustaz. Kenapa? Ustaz. Ustaz malu. Menyimpang jauh sangat iman Ustaz. Ustaz. Ya? Cukuplah susah nak uruskan dia ni. Oh ya. Ustaz pula pun macam ni. Tapi Ya. sedap suara Ustaz. Sedap lah suara Dah lala Ustaz. dah nyanyi Ustaz. Tu ada juri. 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 Allah sayang juri. Sama. Terima kasih. Komen lah. Komen lah. Datang dari mana ni? Dan datang daripada Havoc. Daripada Epok? Nama Ustaz, audition? awak dah pergi umrah dah? Belum lagi Ustaz. Pergilah umrah, bagi seri sikit muka. InsyaAllah. Suara macam best lah suara. Terima kasih. Termasuk dah hati saya. Masuk dah hati. Oh, jiwa pun masuk? Masuk jiwa lah. Terima kasih. Allah Sama, sayang sama. juri. Terima kasih. Terima kasih. Ni kira dapat ke ni? Saya dapat. Apa? Saya dapat masuk ke ni? Kalau ikutkan dapat. Tapi nak masuk audition juga ke ni? Habis macam- tadi tu buat apa? Takkan menari? Macam tak lain lah. Apa yang lain? Sekejap lah, saya jadi PA dia kejap lah. Macam tak betul si juri ni. Cakap. Okey. Tak apa kalau Ustaz nak masuk je lah. Tak apa. Boleh masuk je eh? lah. Terima kasih. Hai, baik aku tak duduk. Dah ada keputusan? Tu, Terima macam kasih. mana ni? Selaku juri. Jadi kami ni semua terpilih kau? Tengok keseluruhan semua ada bakat. Ada bakat? Ada bakat. Terima Ada kasih. Tapi saya pilih yang ujung tu lah, abang. Lambatnya dia reaction. Yang mana? Yang ini ke? Yang ujung tu yang abang tu. Juri buta ke? Kenapa ambil yang itu? So, macam mana keputusan kami ni? Keputusannya Empat-empat kena datang besok ke kena datang lagi? yang lagi. Okey, besok datang kembali. Itu audition lagi sekali. Adik nak tanya. Juri lupa dialog eh? Dia bukan lupa dialog, dia lupa diri ni. Oh. Apa dia? Kita audition lagi sekali besok. Besok? Besok datang lagi. Lagi sekali. Besok datang lagi sekali. Esok So, datang dia, lagi dia datang lagi ke ni? Abang tak payah. 3 je. Kami Dia tak tiga payah. je. 3 orang je. Maksud dia tak payah? Kita mesti dapat. Abang dapat. Pertandingan apa ni saya dah pening dah. Pening dah. Tak apa, besok kita datang. Rasanya tadi dah brief elok-elok kau kat belakang kan? Tak faham je. Tapi tak apalah, besok kami datang lah. Datang sekali lah. Datang sekali, Bapak datang sekali pun tak apa. Okey, baik. Terima kasih. Faham? Sama. Okay, Jomlah besok kita kita datang. Besok Jom. datang Besok lagi. kita Datang sekali. lagi. Besok datang lagi. Ayah. Hai, susahnya lah. Dah kena suruh datang audition dari sekali. Sekali ke stage? Lepas tu, ada nak borak dulu ke? Lepas tu dia bagi pula lagu yang susah. Macam mana lagu ni? Tu bagi sikit. Aku dah tahu. Mengapakah aku diluka derita kerana sebut. Lagu apa ni? Kenapa? Tak pandai aku lagu ni, kau tahu ke? Aku cubalah. Music. Ada dia tulis menjerit ke situ? Aduh, sakit Ustaz. Tunjuk saya. Ustaz pun terkejut. Cuba tengok saya Ustaz, nyanyi. Ustaz mana? Saya dah buat research lama dah kumpulan ni. Saya boleh nyanyi lagu ni. Ya. Okey, cuba. Muzik. Mengapakah aku diluka? Sambung. Hei, Ustaz.
Pula kau potong jambul pula kat sini. Ha? Bukan macam tu lagu dia. Dia kan ada sambungan. Susah lah. Ustaz tak biasa Ustaz nasyid. Habis, kalau lagu ni kita pun tak tahu, siapa nak tunjuk kita ni lagu ni? Aduh. Macam mana Ustaz tak tahu nak nyanyi takut dengan juri nanti. Siapa nak tunjuk kita ni lagu ni? Ku terima semua ini. Woi! Wah! Gunakan tentang diri lagi. Berakhirlah semua kini. Episode cinta ini menjadi sebuah memori. Hei bang! Cik minat abang. Saya kenal, kita kenal, saya kenal. Saya kenal. Minat abang. Minat abang. Aduh. Minat abang. Saya minat abang. Saya minat abang. Peluk sikit Allahumma sholli ala sayyidina. Wangi sangat. Abang. Kalau inilah orangnya, takkanlah kita tak tahu. Saya tahu bang lagu abang. Betul ke beat tu? Sejarah mungkin berulang, walau kau ku maafkan, oh kekasih. Kan, sabar. Apa yang marah sangat ni? Wah, macam dah lama pendam je. Bang, saya rasa saya brief tadi tak ada sampai macam tu pun. Wah, tampak betul dia. Apa yang marah sangat? Minggu aku bersabar dengan kau. Ha? Malam ni peluang aku. Oh. Kenapa? Apa yang salah? Itu lagu New Boys. Lagu Tomok. Bukan lagu aku. Oh, ya, sorry. Apalah kau ini lagu dia pun kau dah tahu kah? Kau tahu? Aku tahu lagu dia, episod cinta demi masa. Uish. Ha. Kejap. Ya bang. Ini siapa? Ha? Ini siapa? Dia calon audition juga bang. Oh, audition. Budak orang Sabah. Siapa yang lepaskan dia kat pusingan ni? Aku tengok muka dia pun aku sakit hati dah. Oh. Bang, Abang dah sakit hati tengok dia. Kalau tengok ni lagi sakit hati tak? bang. Apa masalah saya, bang? Saya tak ada salah pun. Kenapa kepala kau bentuk M ah? Adik dari belakang nampak macam padang golf. Bang, boleh? Kau tahu lagu aku? Saya tahu tu episod cinta demi masa. Okey. Aku nak yang demi masa ni. Demi masa. Kau ingat tak? Ingat. Okey. Dia pandai ke? Betul ke ni? Demi masa. Wah, dia ni betul-betul datang memang untuk pukul. Wah, sampai kerusi pun dah naik. Sabar, bang. Kalau aku teruk, kau lagi jahanam. Apa pula kau? Bila nak collab dengan Rehan? Adik Dodo ni tak pandai ya. Huh? Ustaz tahu, Ustaz kenal lama ni. Nak Syek apa ni? adik nak Boboy kan? Kita minat. Kita dulu undi kumpulan Boboy 5 tahun juga Vaganza pun Ustaz undi dia. Alhamdulillah, terima kasih. Ustaz tahu lagu saya, Ustaz? Lagu Boboy semua Ustaz tahu. Macam mana? Lagu Okey. Boboy kan? Ya. Lagu Boboy. Tinggal lagu Boboy. Kau tengok. Aku yakin yang ini yang betul. Dengar. Nak muzik. Okey, Ustaz. Alien datang menunggu demi koko yang dicari-cari. Mereka akan tiba tak lama lagi. Apa mungkin terjadi? Mari kita perlukan penyelamat bumi. Boboiboy! Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz. Boboiboy! Boboiboy! Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Saya ni tak naklah berkasar dengan golongan agamawan. Tapi Ustaz jangan menekan-nekan saya sangat, Ustaz. Salah ke Boboy kan? Dia memang boboy, tapi yang tu dia tambah, Ustaz. Dia boboiboy. Nama kumpulan saya boboy, Ustaz. Malu tak salah. Apa pula kau bila kau ada boboiboy? Dah. Okey. Dia dah macam yang 4 segi tu kan, yang petak tu siapa tu? Adudu. Aduh. Okey. Memandangkan tiga-tiga tak lepas ni lagu aku. Tapi aku rasa korang ni boleh nyanyi sebenarnya. Boleh bang? Boleh nyanyi. Tapi aku nak test korang punya technical dalam nyanyian. Ui. Di dalam nyanyian, kita ada do, re, mi, fa, sol, la. Do, re, mi, fa, sol. Do mati ke dulu? Mi mati dulu?
Kau mati juga sekarang. Okey. Do, re, mi. Okey, jadi, kau siapa nama tadi? Bujal. Bujal? Bujal. Okey, Bujal. Aku nak test kau. Kau buat ni, note ni dulu. Macam mana bang? Do. Uish. Takut je seram. Apa pula? Apa ni? Tiba-tiba jadi lembut pula lah. Tak, ada konsonan lain ke bang? Okey ke tu? Tadi masa kau brief aku kat belakang, kau tak buat macam ni tau. Oh ya ke? Tak lah, abang buat tu saya ikut lah. Okey, aku rasa kau okey. Macam tu pun okey? Kau okey. Kau okey. Kau kat sini. Kau kat sini. Okey, saya duduk Aku tak boleh betul tengok muka dia ni. Saya pun tak boleh. Benci saya tengok dia. Siapa juri yang lepaskan dia kat pusingan ni? Abang punya juri lah tadi. Oh, aku punya juri Oh. Saya dululah. Saya dululah Ustaz. Tak apa Ustaz. Saya simpan yang terbaik dekat belakang. Ustaz. Ustaz. Yakinnya. Bukan, belum. Kita tunggu dia. Mayang diule. Betul tak aku cakap tadi? Aku tengok muka dia pun sakit hati tau. Ya, Kau bang. tengok apa yang dia buat. Tak, melodi dia macam sama tadi. Ya. Itu yang saya sambung. Tapi berbeza. Tapi aku rasa dia pun boleh nyanyi juga. Boleh bang? Dia pun boleh nyanyi. Kau duduk sana. Okey. Bagus. Apa nama kau tadi? Apa nama kau tadi? Murtabak. Okey, boleh Ustaz, lah. silakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Salam Ustaz. Nama saya Ubit. 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 Baik Ustaz. Ustaz Ubit ya. Ya. Okey. Do, re. Do, re. Mi. Ustaz. Tak. Saya tak suruh Ustaz sokong saya suruh Ustaz buat. Jangan mama saya nangis nanti. Okey, buat. Maafkan saya Ustaz. Jangan garang menangis nanti tau. Ustaz setiap Jumaat ada pergi surau lah ni bawa payung ni Mi. Mi yang tiada makna, yang jauh dek mata. Ulala, iye, ulala, iye, ulala, iye, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya suruh Ustaz buat mi sikit je Ustaz. Itu lagu Zainal Abidin Ustaz. Apa pula mi pergi ulala ye. Yelah, nampak dia punya kerongkong. Ulala. Tapi Ustaz, saya rasa Ustaz pun boleh menyanyi Ustaz. Boleh Ustaz. Ustaz ada tone tu. Ada tone. Nampak dia punya alak-alak tu. Mari sini. Dua orang sini. Ya bang? Korang menyanyi aku rasa Ya. korang menyanyi aku rasa kau jangan try aku sangat. Okey, bang. Aku ni dah lama tak melawak. Ya. Korang menyanyi dah okey. Ha. Tetapi sebagai seorang penghibur, dia bukan menyanyi je tau. Dia kena menari juga. Menari. Okey, jadi aku benci betul lah tengok muka dia ni. Kau ke depan sikit. Aku pula. Alamak. Sekarang aku nak tengok korang bertiga menari. Tapi seorang-seorang. Aku tahu kau mesti paling pandai menari. Bagi beat dangdut, aku nak tengok dia bergelek. Bagi yang paling bagus. Dah. Lambat. Adik nak tanya gigolo ke? Nari macam nari tiang. Kan Ustaz kan? Yang kedua. Naik share kau ya. Bang, kalau tak buat tak boleh. Tak boleh. Bang, Mana? kalau abang suruh dia macam zebra menari. Bukan zebra, setan. Okey. Kau jangan malukan aku. Orang cakap muka kita sama tau. Ya ke? Jadi kau jangan malukan aku. Depan sikit. Kalau saya nak tengok abang buat dulu boleh? Tak payahlah, aku kan juri. Please. Tak payah. Kau peserta. Tapi aku ada idea. Apa kata menari berdua? Muka kau sama kan? Kau nak sangat kan? Okay, ready? 1, 2.
para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Ada yang bilang gadis tak goyang, bagai sayur kurang enak, kurang sedap, kurang makan, kurang vitamin. Iye. Orang dah enjoy masuk suara kau jahanam. Ya. Okey ke bang? Okey. Kenapa abang macam malu? Kau kena tahu, anak aku ada kat depan. Satu Malaysia tengok dia orang tengah record tu bang. Ya Tapi Allah. bang, okey kan? Okey. Showmanship semua Kau okey. okey. Disebabkan muka kau lebih kurang macam aku, kau okey. Terima kasih bang. Kau duduk sana. Mana muka sama dia, ada QR lah. Ini jerawat bukan QR, jahanam. Ustaz, sila Ustaz. Sila Ustaz. Kau kalau balik jari makcik tu QR muka aku macam mana? QR. Ustaz. Pergi sana Ustaz. Sebelum saya terajam Ustaz. Tak apa Ustaz, payung ni saya pegang. Ustaz ke depan sikit Ustaz. Ustaz kena menari ke? Kena Ustaz. Kalau Ustaz nak lepas ke next round, Ustaz kena. Lagu romantik boleh? Ha? Lagu romantik slow. Lagu romantik. Dia nak menari lagu romantik. Tak apalah Ustaz. Ustaz punya pasal saya bagi. Bagi lagu romantik. Ustaz nak menari lagu romantik. Okey. Adik, itu lagu orang mati. nak nari, Dik, nak nari. Malu orang Seremban tengok. Piano je. Macam tengah tengok kek lapis kan? Muka Ustaz ada 1000 tanda tanya. Pergi mana dia ni? Alamak. Dia malu. Dia malu. Ustaz, tak apa Ustaz. Tak apa Ustaz. Minta maaf, dia malu. Ya, tak apa Ustaz. Tadi Ustaz malu. Tadi tu tarian biliard kan? Bukan, bele. Oh, bele. Biliard tu yang macam gini. Oh, Bang, bele. tapi kalau saya menari biasa, dia biasa, tu biasa, tak ada contoh ke yang boleh tunjuk kami ni? Sekejap, aku bagi juri aku. Sabar. Sekejap, aku bagi juri aku. Juri, bawa peserta yang confirm dah terpilih tu. Oh, dah ada yang terpilih? Ada seorang. Alamak, dia ni lagi. Alamak. Dalam ramai-ramai dia yang terpilih aku. Taatan ada. Tak ada siapa suruh nyanyi. Jalan je. Ini calon yang betul-betul. Aku suka. Suara bagus. Menari bagus. Kau nak tengok dia menari? Nak. Depan sikit. Kau tunjukkan. Yang rancak dan malu dandut kat aku. Aku yang pilih kau tau. Dik, ini bukan yang buat kelas Zumba tu ke? Bukan. Ha? Bukan. Dangdut. Macam ulat sagu kan? Macam tak nak berhenti oh. Tak nak berhenti oh. Dah. Dik. Nampak? Abang Boboy nak tanya. Apa? Saya nak tanya. Apa benda yang bergoyang tu? Masya Allah, takutnya saya tengok. Asal dia tak ada. Tak ada apa Bang, jadi inilah talent yang dah berjaya tu. Ini talent yang dah berjaya. Patutlah mata kami tertumpu jadi menari kan? Power lah dia. Power. Abang Joker. Apa lah sini? Tahniah. Apa kau cakap? Tak nak? Dia cakap tak nak. Itu kan. Dia ni. Jadi bang, Okey, jadi besok aku nak korang datang balik sebab besok ada satu kumpulan nasyid akan perform. Aku nak korang ambil pengalaman tengok cara dia orang perform. Ada kumpulan nasyid nak datang kejap lagi? Besok. Oh, besok. Oh. Besok kau datang balik sebab ada kumpulan nasyid nak perform. Ambil pengalaman daripada situ supaya korang dapat perform macam dia orang nanti. tante kumpulan Rebina kan? Rebina tu minuman. Rabina apa pula? Oi, kau ni kumpulan hairan. Haiwan. Tak apalah bang. So kita boleh balik siap-siap dulu lah. Maknanya kita jadi penyanyi dah Kita bisa penyanyi dah. Masya Allah, terima kasih. Yelah kot. Okey lah.
So kami bersiap lah bang Baik. Nanti Jap. Abang cari siapa? Yang belakang tu. Saya juri. Oh, juri. Oh, tak perasan. Juri. Ingat tadi macam PA. Okey. Jadi kami dah boleh gerak ke bang? Bang, kita jumpa besok Baik Jumpa bang. besok. Baik. Okay, baik. Jomlah kita bersiap lah. Terima kasih bang. Terima Balik kasih. ya. Jom, bang. Jangan lambat. Jaga Baik. call time. Okey, bang. Jangan lambat, jaga call Terima time. kasih bang Terima kasih pilih saya bang Baik Ustaz, kita jumpa besok. Terima kasih. Oh, comelnya. Abang rela ke? Bukan. Nampak tadi. One, two, up. Depan. Kau cakap tadi up. Habis nak cakap apa? Down, depan down. 1, 2, 3, down. Bangunlah. Kau tak cakap up. Up. Wah, susah nak kontrol. Tapi kita memang kena perform lagu nasyid ke ni? Nasib baik muat baju yang kita sediakan. Aku dah risau dah tu tadi. Dekat belakang tadi tersangkut-sangkut tu. Tapi okeylah kan macam ni kan. Cuma lagu apa kan Ustaz? Tapi dia cakap Ustaz ada kumpulan yang nasyid nak nyanyi. Mana diorang? Patut kita... Kita ni Dah sampai. Dah sampai. Bagus. Bagus. Wah, liar ya. Dah sampai. Menggelupui dah Dah, sampai. aku sepih sekejap lagi. Dah sampai. Dah sampai. Jadi mana penyanyi tu bang? Penyanyi mana? Hari ni sebenarnya betul-betul rezeki korang. Kumpulan tu tak datang. Jadi korang berempat kena ganti kumpulan tu. Kita tak ready lagi. Eloklah tu. Tak lama lagi kita dah nak masuk bulan puasa. Korang ni asyik duniawi je. Kita fikir akhirat pula. Bagus ni korang. Nampak dressing pun cantik. Saya sebab pakai samping je ni. Ini jubah tadi kan? Mana ada orang pakai jubah dengan samping Ustaz? Tak sempat tukar. Tapi tak apa Ustaz. Nampak okey lagi. Ini baju Melayu dia orang baru keluar. Apa? Matahari bintang. Jumpsuit. Wah, yang ni dah macam pergi menikah. Okeylah. Kau macam mau pergi basking. Jadi bang, kami kena perform lah. Ya. Tapi masa audition korang nyanyi lagu pop, lagu rock. Aku nak dengar korang nyanyi lagu nasyid sekarang. Lagu nasyid. Bang, lagu nasyid. Tak kuat. Apa? Nasyid. Bukan, dia bukan nasyid. Bukan. Lagu nasyid yang kau tahu. Kau faham? Sabar. Lagu nasyid yang kau tahu. Maya. Lain kot dia cakap. Sumaya. Lain. Walau ku kutip. Itu kan? Bukan Sumaya. Bukan Sumaya. Itu sesungguhnya. Itu bukan Sumaya. Adik ada makan apa-apa ke tadi? Lainnya lagu nasyidnya. Yang tahu betul-betul apa satu? Lagu satu. Tak tahu. Tak, cantik tak tahu. Jawapan mudah. Apalah. Kau tu jangan tanya orang. Kau tahu ke lagu nasyid? Try sikit. Ini yang try ke yang betul-betul? Try dulu. Try dulu. Tunggu apa? Ni kau nyanyi lagu nasyid ni aku tahu. Dalam selumbar sayur ada tu. Lagu apa? Oh, okey. Dalam selumbar. Dalam diri selembut sutra kau miliki iman yang teguh. Kau nyalakan obor agama dirimu bak lentera di pelenggu. Tak tahu ke lagu nasyid band? Salah tu masuk tu. Terkejut aku. Bang, jangan macam tu. Tapi okey kan nasyid? Okey lah tu. Okey, dia? Kau. Apa pula aku dia tu? Ustaz dah confirm dah tahu. Kau. Awak lah. Kau nyanyi lagu tu? Lagu apa? Nyanyi lagu intim. Padan muka awak. Asyik main mesin je. Ambil kau lagu. Kena nyanyi lagu nasyid. Lagu apa? Lagu tim? Intim. Everybody's looking for the something. One thing make it all complete. You find it, the rest is a ballet.
Kau, 8 minggu aku bertahan dengan kau. Kau try aku lagi atas ni. Sudah. Cakap tadi lah kumpulan ada yang team. Tu team tu Westlife, team Westlife. Itu flying without wing. Ustaz, Ustaz je harapan saya untuk lead dia orang Baik. untuk persembahan ni. Baik, Kira insyaAllah. Ustaz. Yang betul-betul ke? Yang betul-betul. Yang betul-betul Ustaz. Yang betul-betul ke Ustaz? Baik, baik. Saya dengar samping dekat jubah. Akulah dia ni. Fashion apa dia pakai ni? Ingat mati, ingat sakit, ingatlah mati, ingat sakit, ingat mati. Assalamualaikum Ustaz. ingat Assalamualaikum sakit. Ustaz. Ha? Sebelum Ustaz mati, lebih baik Ustaz ke belakang. Salah ke? Ustaz, tak apa bang. Yang ni kita bagi yang betul-betul lah. Tak, ni yang bagi betul-betul. Okey. Sudah. Wah, nampak letih betul dia. Okey. Semalam Semalam? Lagu apa semalam? Kenapa semalam? Minum ketum ke dia ni? Slow je. Dia kuat ni. sesungguhnya walau ku ikuti semua permata Oi, dalam banyak-banyak dia berlakon ini paling okey. Yang ni okey. Kau tengok dia dapat nyanyi 2 baris tu betul, muka dia bangga tau. Dia rasa macam Riak cepat adik ni. Daripada tadi dia. Dia punya tu. Jadi sekarang ni kita nyanyi yang betul-betul. Baik bang. Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Teringat sudah pasti merasa berpisah sudah segalanya. Kita tak sama di sana, baikkah atau sebaliknya? Bisa kita selamanya Tinggal hanyalah kenangan, diiring doa dan air mata yang berkitakan kembali lagi. Berpisah sudah segalanya, yang tinggal hanyalah kenangan. iring doa dan air mata yang pergi takkan kembali lagi. Yang pergi takkan kembali lagi. Yang pergi takkan kembali lagi. yang pergi takkan tak kembali. Terima kasih sebab selamatkan kami. Terima kasih orang-orang Seremban. Terima kasih Seremban. Hanya pada dusta bila cinta melanda sumpah, jika setia diomba resah, masihkah ada bahagia?
Terima kasih Havoc.